Assalamualaikum geng. Sekarang ni kami ada di port ikan haruan geng. Hari ni kita ada game sikit. Siapa dapat ikan terpanjang ataupun ikan yang terberat akan dapat hadiah geng. Sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5 player geng. Tapi tak termasuk saya, jadi 4 player. Jom kita tengok siapa gasak kau-kau punya. Untuk challenge kali ni kita ada TikToker iaitu Sifu saya, Abang Blood Acid. Mana-mana pun mesti Sofrong EXP. Mana boleh tahan. Misi saya sekarang ni nak hanyirkan Sofrong EXP geng. Pot kali ni memang menarik geng. Dan ni tempat ikan-ikan haruan duk menyorok ni. Strike geng. Strike. Alhamdulillah geng. Relax lu. Macam hari tu lah 39. Lepas strike tu, Abang Blood Axis pula naik geng. Dengan apa? Dengan saw plastik. Hampa tengok ni. Alhamdulillah. Allah, tarik aku. Orang ambil mancing, dia ambil selut. Memang sakit hati. Kumpau lagi. Masa pun dah nak tamat, kami semua dah hilang tenaga dah geng. Yang pasti otai Sifu kita depa hilang ke mana tak tahu sambil kastik kami je. Kami memang tak tahan dah. Okey, sekarang ni kita akan umumkan pemenang geng untuk kategori ikan yang terpanjang dan ikan terberat. Tapi kebanyakan banyak yang kumpau dah. Jadi pemenang dia kali ni ialah Abang Sifu kita, Blood Acid geng. Apa boleh tengok sini berapa panjang ikan dia. Berat kami tak dapat plastik. Tapi yang pasti kami cash and release. Okey, untuk hadiah kali ni disebabkan ikan haruan geng, kita bagi katak 1 set dengan saw plastik. Dia mantap.